Daripada Kenya kita tak pergi mana-mana, kita kat rumah je. Kita pergi kedai pun kita beli barang-barang bahan-bahan ikan pari apa semua. Dah lama pula kita tak buat konten masak-masakan. So apa yang kita buat, kita akan masak ikan pari bakar. Tak sambal ikan pari, pisang, sambal, pisang bakar. Okay, kita buat kat rumah je. Tak payah pergi mana-mana, tak payah barbecue semua tak payah. Kita buat kat rumah, pakai kuali, kita bakar je. Okay, jumpa tengok dalam video ni, alright? Okay, jom. Mana dah gubah apa-apa. Masak nugget dulu. Ya. Kita side dish. Kita dish. Suci gini. Suci gini kan? Lepas tu kena salai kat atas ni. Salai kan dekat ni. Atas ni. Kena dengan api je. Lepas tu dah boleh pakai. Adley, he's a good-looking guy. Yeah, he's a hard-working guy. Yeah, Adley is also handsome. Kau makan dulu. Sedap. Dia spicy ke? Wow. Sedap lah. Tak, dia just sekali one glass gitu je. Bukan macam gitu. Sini lah. Cabut yang ni, cabut yang ni. Nak dapatkan apa tekstur dia? Nak hilangkan, matikan dia punya Kuman. I guess so. Tak tahu. Akan naik kuman. Memang kena ni lah. Asal garingkan tu. Garingkan. Tak tahu orang buat gini tapi tak tahu untuk apa sebab dia. Kelas. Itu boleh? Itu boleh kan? Boleh. Mana depan, mana belakang? Sini. Ni ambil yang... Ambil dua lah. Dua, satu lah semua. Oh, sedap bakar. Dia macam bau ni macam nasi lemaknya. Sama nasi lemak. Yelah sambal biasa lah. Macam nasi lemak apa? Mulai. Ya bukan kan? Yang apa? Crave Crave ni nasi lemak ni. Dia tunggu dia tu hilang kan? Tunggu dia punya indikator hilang. Okay, ni first one. Dia letak dua kot I rasa. Letak dua terus tak habis. Slowkan api. Oh ya. Oh ya, dia kata api nak slow. Lepas tu Okay, masukkan dua. Masukkan satu. mana boleh, ni nak beli. Muat. Masukkan Nak satu. beli dia. Masukkan satu. Jangan Bila lah. nak habis masak ni? Kalau satu-satu kau masak. Ni aku jauh-jauh apa? Betul dah dekat. La haula wala quwwata illa billah. Keluarga tercinta, kita bersama mengasihi dan menghormati setiap hari. Kita jaga. Tutup aja dah yang buka. Tutup je. Last but not least. Macam ni. Dah berapa lama actually tak dalam kuali? Sampai dia masak. Macam nak tahu. Ni the best part ni.
Masak-masak. Sebabkan dia boleh habiskan Baguskan. Ini kalau sedap, sedap. Kalau tak sedap, tak sedap. Pasal ikut rempah paste semua. Kan? Ikut jatuh pada sambal. Sambal sedap, ni sedap. Masak-masak. Biar dia berdiri. Tangan mana? Ini the last one, dah pack ni semua dah tak tahu bungkus macam mana. Kunci dia tutup lah bungkus macam bungkus saka. Tak apalah jadilah. Nampaknya enak. Tersenak. Masalah ni limau nipis. Kita rasa yang the first one. The next one baru kita masuk dua at one time. Buka apa? Panas. Yeah. Okay. Okay, reveal. Jap. Sebelum reveal, nak reveal dulu kan tak terus dalam. Ini tak dulu. Ni kali kita tak dulu terus. Bismillah. Aduh, panas. Apa ni? Rasa dulu. Bagusan. Amia. Siapa je? Belum lah. Itu dah ke belum? Syuk pandai. Tak tahu lah, tahu rasa je. Rasa? Dia Rasa nak. Saya cocok. Tulang dia Bin? Tidak. Api. Iyalah. Itu Itu tempat lembek dia, tempat apa dia punya apa tu? lemak ni. Belum ah. Dia macam dah. Boleh lagi sikit lah. Cuba rasa sikit. Patailah kalau tu. Belum. Tambah sikit. Oh, dah sambal. Dah parinya air sambal. Buat letaklah dekat bawah. Oh, panas. Tak pecah padu je. Dia luar dia. Dia betul barbecue je. Okay, this is masak. This is masak. Tengok dia punya colour dah tau. Ni apa tadi? Kulit. Ikan dah lari tau. Dia nak keluar ni. Ikan dah lari ni. Ini kita ada plate. Panaskan dia. Last batch. Ini lagi dua. Yang dah siap. Ada 1, 2, 3. Yang dah settle. Ini goreng telur. Pasal saya dah tolong. Air sweet ni. Wow. Kita bari dulu macam sos dia macam. Harap benda ni jadi Kita pun tak pernah buat benda ni, so harap jadi Kita jumpa nanti food tasting, alright? Kecum. Tengok orang tu yang view video kita tapi tak subscribe. Tolong tekan butang subscribe leh. Thank you. Benda tu still orang nampak ada wujudnya Daus Banjong gitu. Ni. Itu ada. Ini yang first tadi tu. Mantap. Tu tak juicy. Sedap yang ni. Oh, ni panas-panas orang rasa ni. Ni. Macam ni proses. Panas ni. Tadi panas tapi tak ni, tak masak pula. Masak. Glow up ke growing? Kau yang lembik.
Sambal. Aku tengok kau, aku rasa macam okey, airnya tebus yang ni bukan lagi kelompok. Ni masak? Kau tak masak ni? Yeah, I think should buy 2 packet of sambal tadi. How was it? It's so good. So I good. tambah 2 kali. Nah. Itulah kita pun dah masak. Alhamdulillah masak. Ada yang dah masak, ada yang tak cukup, tak masak lagi, kita dah angkat. So kita kena panaskan balik apa semua. So tapi apa semua dah makan, semua sedap lah. Alhamdulillah. Okay, benda ni sekali-sekala boleh lah. Kalau hari-hari memang rabak lah dapur. Okay guys, itu saja video kali ni. Kita jumpa lagi next video, right? Assalamualaikum. Bye.